Rumah ataupun homestay yang ditinggalkan 3 hari berturut-turut berkemungkinan ada sesuatu yang menumpang di situ. Ramai yang tak tahu macam mana cara mudah nak keluarkan, halau segala makhluk halus ataupun jin yang menumpang di kawasan homestay ataupun tempat penginapan hamba. Sebelum memasuki homestay tersebut, cuba amalkan ayat ni. Ambil tapak tangan kanan, diletakkan pada bahagian dinding. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali. Baca bismillah 5. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiun alim. Ditiupkan dengan sekuatnya pada bahagian tangan sambil diniatkan hambat keluar halau gangguan ataupun jin yang berada dalam kawasan rumah. Tiup sebanyak 3 kali. InsyaAllah amalan yang ringkas ini dapat menghalau segera semua penghuni jin ataupun syaitan yang berada dalam rumah dengan kadar yang segera. Sebelum video ni hilang, save video ni dulu. Macam mana kaedah mudah untuk menghalau ataupun hambat jin yang menumpang dalam kawasan homestay atau kawasan rumah kita ditinggalkan lebih daripada 3 hari. Share kat orang lain sama dan jangan lupa komen tu.